naik ke puncaknya ya. Puncak Bukit Lapis Gunung Melaka. Okey. Dan kita telah pun sampai di kemuncaknya. Cantiknya Pak Jamal. Ni belah sini apa? Okey, kita telah sampai di puncaknya. Sebelah sini Gemencih. Kita nampak Pekan Gemencih sebelah sana. Tu ni Melaka. Yang sebelah sini ni Sembilan. Jadi kita memang betul duduk kat tengah-tengah. Ya. Di antara Sembilan dan Melaka. Ya. Nampak line ni ni. Kan nampak line tu. Baiklah Pak Jamal. Pak Jamal. Yes. Suka naik Bukit Lapis Gunung Melaka ni pasal dia sangat mencabar. Dia ada pemandangan yang cantik, sangat sesuai lah untuk pendaki-pendaki baru di luar sana boleh mencuba. Kita dapat lihat lah pemandangan yang begitu luas. Kita dapat lihat batu sempadan di mana batu sempadan di Negeri Sembilan juga Melaka. Bunyi daki tiba-tiba ada seketul batu besar ni. Dia tulis BP 1901. BP maksudnya batu persempadanan. Batu persempadanan apa tu? Persempadanan antara Negeri Sembilan dan Melaka. Belah sini Negeri Sembilan, belah sini Melaka. Saya pernah baca lah dekat dalam internet. Dia tulis tentang dulu bukit ni dijadikan tempat perlindungan oleh penduduk setempat daripada Jepun. Kekejaman Jepun. Kejam Jepun Ya. Kongsi sikit cerita tu. Saya nak dengar. Okey, kalau saya dapat cerita daripada orang tua dulu lah. Mana bukit ni tempat persembunyian wanita-wanita lari ke bukit ni kerana takut dengan kekejaman Jepun ni. Tapi dia tak tahu pula yang para wanita menyorok di bukit ni. Dia tak tahu. Sebab wanita pun ada juga dia lagi dulu. Agak penduduk masyarakat kita lagi bijak lah. Hebat lah. Okey Pak Jamal, kita dah berjaya naik pemandangan. Tapi bila dah naik mesti kita kena turun. Kalau boleh nak berjaya turun, macam mana cara Pak Jamal kongsi pada saya? Sekarang ni kita akan menurun bukit agak licin agak tinggi. Jadi kalau rasa bukit tu tinggi, rendahkan badan kita. Rendahkan macam mana? Rendahkan masuk ni. Masuk ke rendah tu, letak punggung atas bumi. Duduk terus. Ya, turun je. Kita tak jatuh lah. Lepas ni kita turun bawah, kita akan jumpa jeram yang kita lintas tadi. Pak Jamal memang seronok lah. Turun daki, lepas tu rendam kaki pula dalam jeram. Apa sejarah di sebalik tempat ini? Nama dia apa? Okey, jeram ni kita kenali dengan panggilan jeram Tok Janggut. Jeram Tok Janggut. Tok Janggut pahlawan tu ke? Bukan. Untuk mengetahui juga, tempat ni dalam tahun 50 lebih ke atas lah, sampailah tahun 60. Tempat orang-orang kita buat sambutan mandi safar. Beramai-ramai ya? Ya. Pesta dia ni 3 hari 3 malam. Wow. Siap dengan joget lambak je. Dan bukan orang kampung ni juga yang ada. Datang daripada sekitar kampung ni. Kekening, jus, air kuning. Lagi ramai kampung lain pun datang sini. Baik, sekarang ni saya tadi sebut tentang seronok pesta tu, tapi seronok lagi saya ni yang mendaki tadi. Ya Allah, luar biasa lah saya rasa. Satu antara kelainan lah yang saya rasa dah daki banyak bukit dan gunung adalah bukit dan laluan itu adalah laluan yang boleh kata belum diterokai. Jadi dia boleh rasa adventure tu sangat-sangat tinggi. Maksudnya yang kedua tak boleh disangkal lah. Bila sampai ke puncak tu kita nak kena masuk melalui serupa pintu. Lepas tu surprise kita disapa dengan pemandangan yang luar biasa. Banyak saya belajar tentang herba-herba, tentang pokok-pokok daripada orang lama seperti Pak Jamal. Terima kasih banyaklah ya Pak Jamal. Lepas daki, rendam kaki kat jeram.
saya sekarang ni sedang berdiri di kolam air panas semula jadi yang tertua di Malaysia. Pertama kali ditubuhkan pada tahun 1884 oleh seorang saudagar daripada Singapura bernama Tan Kim Tian. Kalau ikutkan mandi kolam, berendam dalam kolam air panas ni adalah budaya orang Jepun. Sebab dia air kolam air panas ni terkandung pelbagai galian mineral. Dia ada magnesium, dia ada kalsium, dia ada boron, dia ada silika, macam-macam ada di dalam air yang semua orang berendam ni. Sebab itulah tiap-tiap minggu ada mokcik-mokcik, pakcik-pakcik datang sini berendam, kerana ia dipercayai menjadi alternatif untuk penyakit seperti gout, stroke. Dia boleh menangani penyakit-penyakit ini kerana bila kita berendam dia akan melancarkan peredaran darah. Tapi sebab itulah kita kat sini. Saya ni baru lepas turun Bukit Gapis ni, sakit-sakit badan juga ni. Jadi kalau lepas berendam ni insya-Allah okey. Dia ada dua bahagian. Satu yang untuk bahagian sejuk, untuk budak-budak mandi memang seronok. Dan saya nak pergi kat bahagian orang dewasa yang air panas. Lagi-lagi lepas pendakian. Jadi jomlah kita. Memang sesuai lah kalau baru lepas mendaki, lepas tu nak sihatkan badan balik, anda pergi ke kolam air panas. Kita juga nak terima kasih kepada pihak pengurusan kolam air panas Jasin kerana memberi kita kebenaran untuk berada di sini dan menikmati keajaiban air panas semula jadi yang berada di sini. Dan kepada penonton-penonton, jangan lupa untuk terus saksikan Jom Hiking. Siapa lagi? Bersama saya Wasiril Aswad dalam program Jom Hiking. Saya jumpa anda lagi pada minggu hadapan. Bye bye. Saya rendam dahulu. Pengalaman yang luar biasa berada di Sidara Bukit Gapis. Dalam tempatnya cantik, orangnya baik-baik dan jeramnya bersih-bersih. Bila buka mana-mana pun boleh mandi. Tapi antara pengalaman peribadilah yang saya dapat adalah mengetahui pembuatan jelondok. Tapi jelondok ni apa dia? Mari saya kongsi pada anda. Ini bukan jelondok, ini beg biasa. Nak tengok magic tak? Ini dia jelondok, iaitu sebenarnya beg yang dibuat daripada tangan daripada Pak Jamal. Orang dulu-dulu nak letak barang, nak letak apa semua, nak letak hasil pertanian menggunakan jelondok ni lah. Di zaman moden ni saya dah ada jelondok sendiri. Jadi saya nak guna, nak pergi packing.